Hello, good morning everyone. Hari ni Mama, Nada and Papa nak pergi Krabi. Kan Nada kan? Say hi. Kita kemas beg. Ibu hantar kita pergi airport kan hari ni kan? Ya. Hai. Nah, bawa beg Mama. Tolak. Cepat jom. Sekarang kami dalam kereta. Arisha tolong hantar pergi airport. Kita dah sampai airport. Ye, bye. Tutup. Ya. Jom. Sebelum pergi Thailand, lepas pergi Thailand kita tengok. Mata, tengok mata sekarang. Mata sekarang okey lagi sikit lah. Okey. Balik nanti mata. Mata siang. Sebelum pergi Thailand. Yahoo! Selamat pergi Thailand. Nampaknya sekarang Nada dah ngantuk. Semoga dia dalam flight dia tidur lah. Jangan jadi macam kes flight balik Hatnya itu nangis. Semoga tidur lah sekejap dalam flight. Ni first time kami bagi Nada tengok phone disebabkan dia cari-cari bibi. Pipi. So kami dah panik dah. Terpaksa jugalah tapi untuk vacation je lah. Sekarang Mama dengan Nada dah dalam flight. Papa kat sini. Ready to take off. Dia dah tidur. Nada dah bangun, dia tidur tak sampai sejam. Alhamdulillah kali ni dia tak nangis lagi. Bye. Dia dengar lagu. Bye. Okey, sekarang kita dah sampai di Vana Krabi Resort. Jom kita nak check in. Dia biasa Karen tak boleh dengar lagu. Dah dapat kunci. Sekarang kita nak masuk bilik. Bus. Yes, bus. Ada bus. Bye. Laju saja Papa. Dia nak turun pula. Papa nak turun. Ni dia punya swimming pool. Dia cakap buka pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. 7 lagi kau mampu pergi cak. Hai. Ingat kau mai sini misi menggemukkan badan. Lagi kuruskan badan. Aduh. Serius lah. Awak dia pun bagi jauh sangat ni. Dia cakap sini swimming pool ni pun boleh pakai juga waktu yang sama 7 sampai 9 malam. Hujung dunia betul dia bagi. Okay, ni kita punya bathtub. Bathtub ke jacuzzi? Bathtub. Okay, boleh masuk. Sejuk lah. Okay, you can open your shoes. One. Okay, yang penting toilet dia dulu. Jom kita tengok toilet. Toilet dia tak ada cermin. Okey lah, tapi bersih lah. Okey. Dia punya cermin kat luar ni je. Nak make up ke apa kat depan ni je. Ada TV. Okey lah. Sekarang Nada nak change diapers sebab dah lencun. Jom kita pergi toilet jom. Orang cakap nak cari suami kena betul-betul cari. Kita mahukan yang seperti ini. Disebabkan bilik kami hujung dunia, terpaksalah order dari hotel dulu sebelum nak keluar dinner. Ni nasi goreng apa tau? Jom. Hot. Yes, hot. Where we going? Saya punya nasi goreng. Wow. Ini Mama punya. Okey, I tahu you tak sabar nak makan. Jom kita makan, jom. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ah? Kopok.
Jom sekarang dah kenyang, kita pergi isi ayat dalam bathtub. Dah lewat dah nak mandi. Jom, come. Come baby. Okay, come. Okay, silakan. Okay. Okay, sabar. Wait. Ya, Mama cakap boleh mandi. Sabar. Mama nak buka baju dulu. Aku bercuti nak lari pada masalah. Masalah ikut sekali. Ha? Okay, Mama kata buka baju first. Okay, buka. Buka. Kepit rambut. Hai, nak mandi tak, Ma? Sekali Mama call ambulans nanti. Ambulans, ambil Nada. Nak mandi tak mau buka baju ni. Mata. Okey, kita biarkan dia pun mandi kat luar. Kita settlekan baju anak siap-siap. Rasa-rasa kalau malam orang tua kata masuk angin. Tapi takut pergi ke area pantai, lagi takut panas. Sebab kalau baju tidur Nada, tengok tebal kain dia untuk tidur. Yang ni sleeveless, so kita bagi pakai yang ada lengan sikit lah macam ni, tapi still lah pendek. Sekejap kita sapu minyak. Papa dengan Nada dah mandi, Mama je tak mandi. Rambut dah serabai dah ni. Tapi rasanya keluar dulu, balik sekejap baru mandi. Minyak, Nada pakai minyak ni, cak ayam ni. Ni lotion favourite saya daripada Nada baby lagi. Yang ni pula krim buntut dia, sebab dia punya buntut luka, sembelit. Doktor bagi yang ni. This one pula nappy cream dia. Sebelum ni kami pakai yang brand apa, tak tahu, lupa dah. Krim buntut. Lagi. Tapak kaki sikit. Satu lagi tapak kaki. Perut. Dada sikit. Belakang badan sikit. Pusing sikit, cik adik. Iya. Dah siap. Sekarang kita nak berperang ikat rambut pula. Kiss Mama. Marah aja. Kan Mama bagi tahu nak ikat rambut, awak baring. Duduk. Sekejap punggah habis. Mama call ambulance. Hello. Ni ambil budak Nada ni. Tak mau kan? Tak mau. Jadi bye-bye. Mama pergi dah. Sekejap Mama tinggal Nada sekejap. Nak susu tak? Tak mau susu? Ambulans mai. Hilang ambulans. Ambulans penat lah. Sekarang kita nak keluar, nak pergi jalan-jalan. Tak tahu nak pergi mana, tengoklah macam mana. Okay, let's go. Stroller mana stroller? Okay. Jom. Nandos, let's go Nandos. Come, you sit here. Sekarang kami nak pergi pantai. Jalan kaki je kot 15 minit. Sebab nak rasa angin malam. Ni budak ni kat bawah ni senyap je. Tak cakap apa-apa, diam je. Rambut dah serabai-serabai dah ni. Tadi daripada dendan air buka, lepas tu ikat je. ATV bawa Nada tak boleh? Cannot. Cuma balik lagi kalau tak larat, kita naik tutup je lah. Sekarang depan kami pantai. Lepas tu kami tengah jalan-jalan, nampak aiskrim, beli aiskrim dulu dengan kopi. Tunjuk pantai, ni pantai. Tada. Ada buat apa phone Mama? Tada, bagi phone Mama balik boleh? Give phone Mama. Nanti lock nanti. Bagi. Come. Bagi. Ngantuk dah kau? Vanilla ice cream. Kejap lagi kami tunjuk suasana kat sini. Ramai ke tak ramai. Sebab tadi tak ada nak capai kamera. Belah ni tak terlalu ramai macam dekat belah sana. Sini relax sikit lah. Jalan pun tak bertembung orang. Sekejap lagi anakku kena asap second sekejap lagi. Balik dia gelak-gelak. Sepak kan.
Ni yang masak gambar ni. Dia kuatnya bau. Mama tak puas hati lah dah. Awak nak ada senyap sangat dari tadi ni. Duduk membaca. Ha, duk tengok saja dari tadi. Bukan Starbucks, tapi Starbucks. Wah. Dekat sini banyak gila makanan. Jap, rasa jomlah yang, jom pi. Jomlah. Jom, tapi cari ni jap nak lintas. Okey, dah selamat melintas. Okey, sekarang kita masuk tengok baju-baju. Allah. Say hi lah. Hey, thank you. Rambut. Mama tolong. Tengok tu ada orang main frog tu. Dulu masa kecil-kecil kan, Baba dengan Emma selalu beli kat Mama. Ni, katak tu. Nampak tak? Dulu Mama dengan Abah selalu beli. Awak small. Oh. Okay dah, kami dah. Ni makanan banyak. Sotong. My Thailand mestilah kita akan beli roti pisang. Beli balik makan kat rumah. Beli makan kat hotel je. Okey, jap. Bismillahirrahmanirrahim. Mama rasa dulu Mama sok. Ni manis sangat lah dah. Lagi kena basuh tangan dah melekit. Sedap. Sekejap lagi Papa tak ada rasa dah. Dah, kenapa you layan? Kartun coronavirus je pun. Rasa tangan makcik tadi. Apa dia? Tak faham. Plong. Saya dah makan separuh, sekarang nak tinggal kat husband saya pula. Habis? Dah habis ke belum? Wash hand, okay? Habis kita wash hand, okay? Okay? Tak nak wash? Lepas ni saya nak gosok gigi, cuci makeup. Kita sambung video esok. Sorry sebab vlog hari ni takat ni sahaja. Sebab kami tak ada plan apa-apa pun sebenarnya. Macam tak mau terlalu stres banyak plan. Sebab kita kan bawa anak kecil. Esok ni dah nada dah besar sikit, dah cerdik sikit, bolehlah kita buat plan kan. Ni sekarang ni dia tak faham apa lagi. Okay, say good night everyone. Good night everyone. Hello, good morning. Mama dengan Nanda dah siap mandi. Papa pun dah, tapi Papa tengah membuang jap. Lepas tu mungkin kita nak keluar pergi makan. Sangatlah bercinta nak jalan daripada bilik keluar sana. Ingat macam nak minta mereka tukarkan bilik lah. Payah dengan bawa anak, nak naik tangga semua ni. Shh. Hello Nada, good morning. Mengantuk ke? Ni ada hingus kering ni. Oh, ada bird. Oh, banyak kan bird kan? Macam kat Malaysia tak ada kan? Hey, jangan korek hidung. Dia yang korek, dia yang Hello. Hi. Good morning everyone. Morning Nanda. Sekarang kami naik tuk-tuk. Nak pergi makan 7 minit je pun, tapi kena sampai 150 baht. Kalau kata aku tak ada anak lagi, tak bawa anak ke, memang aku jalan kaki je. Depa ni cekik dah aku tahu tak.
Mama naik tuk-tuk ni sebab nada je tau. Kalau nada tak ada, nada tak ikut, Mama memang jalan kaki. Kan Papa? Ya Allah, tengok kat tepi-tepi ni teringat dekat arwah Tok Obah. Dulu masa 8 tahun yang lepas, 8, 9 ke 7, 8. Kami main ramai-ramai, konvoi naik kereta daripada Kedah sampai ke Krabi. Tok Obah cukup seronok lah dulu. Kami ada dekat restoran Main and Zin. Kita tengok menu dia. Nak fried shrimp tempura, tom yum. Kita ambil ikan sabak zat. Nada. Ya. Kita eat. Okey, kita eat. Sekejap, dia ada bagi appetizer. Jom kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia orang ni? Ikan. Ambil semua. Boleh lah makan. Tom yum seafood. Ada salad daging, beef salad, telur dada, sayur. Tinggal tunggu ikan. Ikan sweet sour. Oh, lapaknya, ya Allah. Yang ni lagi laju. Baby, oi, lapak sungguh ni sampai Mama panggil tak tengok dah. Nah, duduk dekat sikit. Nada, tengoklah. Mama nak post YouTube. Nanti Nada tiap-tiap hari tengok muka sendiri. Hai. Hai Nada. Makan. Oh, sedapnya. Kami lagi ikan dia. Okay. Can you give me... Nak rasa tom yum. Tak minta cili lah. Jadi, minta macam mana? Nampla. Ha? Nama nampla? Confirm? Masam tom yum dia macam masam and masin sahaja. Tak ada rasa lain. Tak ada rasa lemak tu, tak ada rasa manis. Berah Thailand, berah wangi dia pun ni memang padu. Makan nasi kosong saja pun sedap lah. Sedap lah dia punya ni. Lepas potong cili, lepas tu dia letak sos ikan. Letak sos ikan, dia letak light soy sauce. Lepas tu letak gula. Naik limau. Sebab perasan dia ada rasa masin-masin, masam-masam, pedas, manis. Ambil ikan kita bagi Nada. Careful hot tak? Anda makan. Tak sempat lah buat macam tu. Mama punya nasi dah habis. Tada! Pakai Glad to Glow cushion lah promo. Pas makan, kita minum. Heaven. Alhamdulillah. Orang makan tembikan, makan hak merah. Dia makan kulit. Ingat timun kan? Kita dah sampai dekat Snake Park. Nak bawa Nada pergi tengok ular. Senang lah. Jom kita tengok ular apa. Hang ni siapa tiba-tiba nak masuk sangkak ular pula dah. Tak boleh dah. Mana boleh masuk? Tak boleh lah. Mana boleh masuk dalam sangkak tu. Bye-bye, Mama. Bye-bye. Go inside. Snake. Okay, come. King Cobra. Slowly, baby. Slowly jatuh. Wah, comelnya. Pegang. Wah. Dia nak menari. Siap dia dengar lagu. Okay. Okay, then. Aku nak pergi lagi.
Ni pegang. Ada pegang. Pegang ni. Touch this. Touch. Jangan cocok dia macam tu. Look, Papa dadah. Ada ni. Tengok. Tengok ni ular. Snake ni. Wah. Besar juga ni. Wah. Kalau lelaki orang panggil abang, bukan kakak. Dia semua nak panggil kakak. Okay, baby pegang. Geli ke? Pegang lagi sekali. This one in Thailand, number 1 poison snake. We call it. Weh, dia lari. Nah. Duduk sini. Dah, simpan Alright. Simpan Alright. Papa. Baba. Okay, Papa. Snake. Tu snake. Okay, no. Don't touching like that. Don't touching like that. Pegat. Yang ni yang lasak sangat ni nak bergerak. This one is very active. Yeah, very good. The other one. Panas sini ya? Ada lagi kat Mama touch. Go touch. Dia kena pegang banyak dekat tekuk dia. Dia pusing-pusing. Baby snake. Malay. Hello, boy. Point. Baby look Mama. No eat. No eat, okay? Wow. Wow, so cute. Jangan kuat-kuat, pelan-pelan je. High five. Yay, good job. Mama, high five Mama. Papa. Where you go? Okay, good job. Let's go. High five. Okay, good girl. Bau ulang lah kat dadah. Tengok gigi dia banyak. Thì oven hấp rồi big mouth, big fan, big poison. Hello, you. Camera. Tingnan, open your camera to him. Dia nak suruh ular tu lilik kaki aku. Memang tak lah lagi patah pintu aku. Menang Malaysia. Ulang dah lah besar ni. Do to touch? No, okay. Hello, Mama dengan Nada baru bangun tidur. Sekarang ni Mama nak isi ayat dalam bathtub. Lepas tu Mama nak letak bath bomb. Kita nak mandi kan? Kan? Dia tidur lama, letih sangat kot. Yes, bunyi bird. Jom kita keluar, jom isi ayak, jom. Jom. Ni. Nak mandi. Jom. Mama dukung. Apa yang ini ada apa? Awak, ini apa? Papa, Mama dengan Nada kat luar Mama nak bawa Nada pergi swimming pool. Come, jom kita tengok. Allah. So slow baby. Okay, Nada duduk dulu. Oh, air dia tak bersih lah baby. Jangan terjun pula. Sabar, kita mandi kat yang dekat bilik sudah. Now kita nak keluar pergi asrama. Dia sama. Nak pergi makan. Kita try lah tengok. Dia tutup pukul 9. Tapi kalau dan lah. Jom. Tunggu. Tu Mama ikat rambut sengit-sengit. Tak reti. Nampak tak tadi tak lawak gila. Kami daripada hotel kami naik Grab nak pergi asrama halal food tu. Lepas tu sampai-sampai kedai tu tutup. Kami tak perasan tau dah. Macam duk cari-cari. Lepas tu dah turun apa semua. Kedai tu tak buka. Lepas tu Grab kami pun dah jalan. Kami search lah halal food yang dekat-dekat sini. Dekat-dekat pun tak dekat kot. Sebab kami kena jalan dalam berapa minit tadi? 15 dah? Dalam 10-15 minit kalau jalan dengan dukung budak ni. Tolak stroller. Adalah juga kedai halal dekat sini je. Sebab tengok kat Google review tinggi juga. Tapi tak tahu lah, kita try je lah.
Hello my baby girl. Dia tidur pun lama tadi daripada kami tengok ulang tu pukul 2 lebih sampai pukul 5.30 ke pukul 6 tadi. Tak kita telan datang tu lah. Bawa pulang. Give mama. Give mama. Banyak lagi benda boleh makan dah. Sombong. Masa bercinta dulu je dia cakap banyak. Sekarang ni dia tak mau cakap dah. Masa bercinta dulu, lepas habis soalan, dah dapat jawapan, soalan lagi sampai kita rasa penat keluar dating. Love model. Itu nampak macam menarik. Mama nak letak nasi konada. Tak baca bismillah kan dah. Tak ada sayur, telur. Nok dia tak crispy pun. Dia letak kat bawah. Dia punya ganu dia macam ganu dia sontong. Tak ayo juga. Daripada colour dia, tom yum ni kan ceroy sikit. Nampak tak colour dia? Rasa santan tu ada, tapi rasa dia tak pi kot. Dia rasa masin. Makan banyak-banyak. Dah. Hitam. Golok. You makan apa? Sekarang nasi saya dah habis. Oh. Buat penada lah. Jangan buat macam tu Dada. Ayah Dada nak minum. So sekarang kita try sotong apa? Dia panggil dia? Tak ingat ada panggil apa. Jahat. Sotong dia jahat. Sotong dia juicy. Tak ada lah. Okay. Dia bakar dulu lah. So dia rasa macam hanyut-hanyut sikit. Dia pakai tu je, fish sauce tu, bawang putih, ketumbar. Makan je lah dulu, sekejap dia makan. Mana tom yum ni nanti sebenarnya. Dada, jangan duk buat macam tu dah. Awak huduh sangat-sangat. Tengok. Nyam. Mama call ambulance eh? Mama call eh? Mas bagi mama call ambulance. Tak nak main tak YouTube lah. Tak. You want mama tukar ambulance ke? No, you makan dulu elok. Buat. Kau nak daripada mulut. Dia calik. Nanggal ni yang calik kat mama pula. Nah, ambil ni. Calik sini. Lap mulut. Okey. Oh. Dah. Hai. Mama call ambulance eh. Mama call ambulance. Tak lagi lah nak ikut benda-benda. Awak tu. Saya dah sampai hotel. Tengah buat hair oiling, scalp oiling. Saya bawa nah Henry Kuala sampai ke sini. Tapi ni first time yang saya pakai semalaman. Sebab sebelum ni saya pakai sejam 2 je terus mandi. Ini saya nak try semalaman, esok baru saya cuci.
Kita nak tidur sebab esok kita ada aktiviti lain pula. So good night. Esok kita sambung video.